Dua makcik yang viral selepas dakwa tiramisu sebagai overrated cetuskan kemarahan seluruh negara. Mereka turut anjur protes besar-besaran. Because it's so overrated. Yeah. As soon as it goes viral, everyone rushes to buy it. Saya tak makan tiramisu ni semua because it overrated. Itulah, asal viral je. Berebut semua nak beli. Makcik tak tahu. Tiramisu ni lah yang sekolahkan anak-anak saya. Makcik diorang tu apa hal Suka hatilah orang nak makan tiramisu. Overrated. Customer queue panjang macam beli iPhone baru. This isn't about cake. Ini trauma dalaman. Sebab kecil dulu tak dapat dessert. Makcik dua orang ni perlukan bantuan. Cetuskan kemarahan. Rakyat Malaysia tidak tenang.